Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dah sampai kepada petang 25 Ramadan bersamaan dengan 26 Mac, hari Rabu. Jadi hari ini kita ada promosi juadah raya. Kita tengoklah, sama-sama tengok yang kita dapat, yang kita juadah ni kita dapat dari kawasan Ampangan, Parui Jaya dan Tasik Jaya sebelahan dengan Kampung Sentosa. Okey. Yang pertama sekali ni dekat Pasar Ampangan. Ini nama dia Murtabak daging ke ayam tak tahu, tapi harga dia yang ni RM6 satu. Kemudian tu ni sebelah ni apa ni? Cempedak dekat mana tadi Parui Jaya juga. Dia 4 biji. Sebelah studio 4 biji RM5. Kemudian tu ni dekat Pasar Ampangan, apa nama ni? Laksa mana utara ke tak tahulah mana pun, tapi kiranya harga dia tu RM5 lah. Nampak pun macam menarik ya, rasa tak tahu. Ada yang harga RM7, ada RM8 pun ada dia punya laksa ni. Tapi yang ni RM5. Yang ni dia panggil apa? Serabai. Pasar Ampangan juga. Satu set dia 3 biji dengan cicah dia dengan tepung manis. 3 biji ni satu set RM6. Okey, seterusnya ni apa nama, apa ni orang panggil apa ni? Taufu Fa. Dua ni RM6. Ni dekat Tasik Jaya lah. Taman Tasik Jaya tu. Hari tu saya dah makan dia punya apa, yang soya panas dia tu memang sedap lah. Bau dia pun menarik. Hari ni kita try dia punya apa, dadih dia. Dadih. Tapi memang sedap lah dekat itu. Dia kata sedap, dia kata. Tapi orang lain tak tahulah, orang lain makan tak sedap kan. Ni lepas tu satu lagi ni, apa nama dia panggil apa ni? Kasira Parui Jaya. Stadium Parui Jaya. Tapak pasar tani dia tu. Dan bulan puasa ni tapak bazar Ramadan lah. Kasira dia ni yang ni dia bagi RM4. Selalu biasanya orang jual yang bungkus ni RM5 bulan puasa ni, tapi yang ni RM4. RM4. Lepas tu ini kuah murtabak ni, cili dengan bawang dengan kuah murtabak. Yang ni apa nama, Dodoi Parui ni, sebelah dekat dengan Kampung Sentosa tu, ataupun berdekatan dengan Masjid Taqwa Parui tu. Ni apa, Dodoi ataupun dekat Negeri Sembilan ni dia panggil apa, penganan. Yang dia kacau di apa, dekat kemah tepi jalan tu. Harga dia RM20. Yang ni dia bagi RM20. Ada lemang modal kat itu. Tapi ni Dodoi yang RM20. Dodoi RM20. Satu tu 1 kilo ke satu apa tak tahulah. Ni kuah apa tadi Ni kuah ni ikan. Kuah lauk ikan nasi belauk. Ikan nasi belauk. Bukan nasi belauk, ini ikan apa nama tu, nasi dagang. Ikan kayu nasi dagang. Dia bagi RM20 ni. RM4 ni. RM4 lah seketui. Lepas tu ni satu lagi lah. Weh, ni apa benda ni? Ni apa dia? Apa dia yang lemang tadi mana tu? Lemang tadi RM10 lah. Lemang pasar Parui Jaya. Weh, ni nasi. Ni nasi apa tak ni balik.
Ini nasi dan ini kot, ini lemang. Ini lemang satu ketui dan rendang dan sekali RM10. Jadi itulah dia punya juadah pilihan kita pada hari 25 Ramadan. Untuk berbuka 25 Ramadan, insya-Allah apa doa yang kita nak baca tu? Bismillah dan zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insya-Allah. Itu doa yang disunahkan, yang yang dikira sebagai riwayat yang sahih, yang boleh kita jadikan sebagai amalan lah. Sebagai amalan bacaan harian kita sepanjang bulan puasa ni ketika berbuka puasa, insya-Allah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.